Dia doa kat dekat kata akhir hak dia nak ada tu. Dia berdoa dah masa katuk. Dah mula-mula dia mukadimah dengan bahasa Arab lah. Lepas tu dia doa dengan bahasa Jawa. Ya dia minta tu. Dia nyocok gitu, ingat hati tu. Ya akhir kata Allahumma ya Tuhan teguh, ya kata gitu. Ya Allah, Allahumma ya Tuhan teguh, ampunkanlah dosa teguh dan murid-murid teguh. Nah, dia kata Allahumma ya Tuhan teguh, selamatkanlah teguh dan murid-murid teguh daripada api neraka. Dia minta kata dia, ya Allahumma ya Tuhan teguh, minta murid teguh dan murid teguh boleh masuk syurga belaka. Boleh minum air oleh Nabi belaka. Lepas tu minta biyadi husnul khatimah. Dia kata minta jauh daripada su'ul khatimah. Lepas tu dah hari ni dah hari cukup kematian dia tu, kita mari dah. Kerana yang kata kita baca kulhu rumah pun boleh. Sabar. Tapi hari ni kita mari, kita nak kita tengok bekas-bekas pondok kita nak ambil ilmu. Dah pula kita sedagi ni kita nak pergi baca dulu di kubur dia. Kita nak hadiah pahala kepada dia. Dengan sebab dia lah kita pandai sikit-sikit ni. Pandai sikit-sikit dengan tarbiyah lah kita boleh berkodan ni dengan sebab dia lah. Jasa dia. Nah, lepas tu masalah ni dia tak ada dah. Dia duk royak banyak. Dia orang ngaji tiga buah pondok Seka lagu tu. Di Bangun Petang lagu tu, Dala lagu tu. Tapi tujuan dia duk royak kita tu. Nah, iaitu hak besar sangat, itulah taat kepada guru. Taat kepada guru. Walau ia ada, walau ia tak ada pun. Besar itulah taat. Kita kena taat. Dah. Tu lepas tu masa setahun ni lama kita kira. Masa setahun ni jumpa setahun. Tapi kita tu kena buat luar lah. Masa cukup ni. Kita kena boleh mari di sini. Mari baca kulhu. Kalau kita ada salah kita bacalah kulhu lebih banyak sikit. Mudah-mudahan kita mula akhirat sikit lagi dia apung. Tu nak royak apa ni, dia biasa dia royak kat umur. Dia tak ada nak murid kat nak murid. Biasa dia keluar atau kita tak ada kata apa lagi, atau kita malah kata dia kata kalau ada anak murid tolong-tolong gitu. Tu kita tu tak tahulah pengalaman pondok lain lagu ni sebab kita mengaji sini tapi apa tu gitulah. Dia duk bimbang anak murid dia ni. Bimbang sangat kepada anak-anak murid dia ni nak minta selamat belaka ya tak. Tu. Kita ingat kita kena boleh mari setiap tahun jumpa. Lama setahun kali ni kita pergi ramai-ramai pergi baca kulhu di kubur. Rumah kita baca dah. Baca lagi. Tapi yang itu lupa sebab kita ni panggil ada alaqah yang ada sakut ten. Ada sakut ten panggil kata terikat dengan seorang guru kita ni. Terikat. Dia akan tak terlucuk hingga sampai kiamat.